Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara reload duit masuk ke dalam akaun Bank Islam menggunakan kaedah Duit Now QR. Jadi langkah pertama, buka aplikasi BU. Ini adalah aplikasi online banking Bank Islam. Masukkan PIN code BU ataupun boleh guna biometric authentication. Okey, pada paparan home tab ni, anda boleh tengok di bawah saving account ada option Duit Now QR. Sebelum menggunakan fungsi Duit Now QR ni, anda perlu aktifkan terlebih dahulu. Saya dah buat video sebelum ni, anda boleh tengok di dalam video description. Untuk yang dah buat activation, anda boleh terus tekan pada Duit Now QR. Kemudian anda tengok di atas ada scan and pay dan juga receive. Jadi untuk reload masuk duit ke dalam akaun Bank Islam, kita tekan receive. Selepas tekan receive, kita akan nampak QR code seperti ini. Dia ada nama kita dan juga nombor akaun. Jadi kalau kita nak reload dalam smartphone kita sendiri, kita boleh terus screenshot sahaja QR code Duit Now ni dan simpan ke dalam galeri smartphone. Macam ni kita screenshot, dia akan terus simpan dalam galeri smartphone. So boleh tutup dahulu aplikasi BU Bank Islam, boleh tutup dahulu. Kemudian kita buka aplikasi MAE Maybank. Alright, saya punya baki dalam saving account ada RM27.63. Saya nak reload ke Bank Islam RM4 saja. Jadi nak reload menggunakan QR code Duit Now, tekan pada button scan. Okey, bila kita tekan button scan, dia memang buka terus pilihan pay. So kita pilih scan QR code from gallery. Alright, lepas tu kita pilih gambar QR code yang kita screenshot tadi. Ini adalah QR code BU Bank Islam. Okey. Untuk Maybank, MAE ni dia tak apa-apa lagi nama penerima. Dia tak apa-apa lagi nama penerima, dia suruh masuk jumlah dulu. Berapa nak kita transfer ataupun kita nak reload masuk ke dalam akaun Bank Islam. Contoh saya masuk RM4 saja. Saya nak reload RM4, nak transfer RM4. Jadi masuk RM4. So kat sini kita boleh nampak nama penerima. Jadi pastikan anda semak betul-betul. Kalau anda transfer untuk orang lain, pastikan nama yang dipaparkan adalah nama yang betul. Contoh dalam video ni saya transfer kat diri saya sendiri. Jadi dia naik nama saya lah. Okey, tekan PIN now. Kemudian kita masukkan nombor PIN, MAE ataupun biometric authentication. Dan tunggu sehingga dapat paparan payment successful seperti ini. Berjaya transfer. Jadi kalau anda transfer dekat orang lain, anda perlu share receipt. Itu terbaik. Dan kalau anda tengok notification saya dah dapat daripada BU. Payment received. Payment was received on berapa hari bulan dan berapa ringgit. Jadi kalau nak tengok detail, kita boleh tekan je pada notification tu, dia akan buka paparan detail. Tapi sebelum tu kena masukkan dululah nombor PIN aplikasi BU. Okay, ini contoh RS RM4 successful. Transaction type Duit Now transfer. Jadi untuk anda yang belum lagi ada aplikasi BU Bank Islam, anda boleh daftar dengan cara download aplikasi tersebut melalui Google Play Store ataupun App Store dan jangan lupa masukkan kod referral SM686027. Jadi sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.